Bapakku kakinya saiz 18, memang besar kaki bapakku. Jangan cakap mamaku, dia punya hidung memang mancung. That's why aku mancung sikit-sikit. 5 sebelum aku pergi sebelum aku pergi Dubai. Dos doakan saya berdapat job, amin. Cakap Pahang Dos tak tahu, cakap Johor Dos tak tahu. Johor macam mana beb? Johor ada apanya di ayat-ayatnya kalau dia bercakap? Aiman baik tak baik? Sangat baik. Dos adik Dos permanent ke entah. Jawabannya ya macam tu. Ya ya ke orang Johor cakap gitu tak pernah dengar ya kau sini kau berai kau berai. Oh sangka kau berai ya aku nak kencing gitu. Oh, jangan semua kau kan. Oh, jangan semualah. Oh, macam yang kau berai. Oh, ya ke? Oh, tak apalah. Aku rasa aku nak pergi sana sebab rasa macam nak keluar dengan kawan. Kawan aku esok nak pergi Genting gitulah. Gitulah batu. Gitu kah? Semuanya di dia. Oh, ya kah tak leh. Ya doh. Gempak siap. Aku keluar dengan member RXZ aku. Gempak siap. Gempak doh. Kita orang lepak dekat dataran. Gempak Tidur dah. Kesihatan tu mahal. Baik. Terima kasih. Terima kasih mengingatkan. Rindu nak tengok Daus Negeri. Aku tak pandai lah cakap Semenanjung negeri-negeri beb. Negeri 9 susah. Andy thank you. Masuk syurga kau. Cakap sahabat je. Boleh aku cakap sahabat, tidak masalah, kasihan. Tapi kadang-kadang kalau aku ucap sahabat itu kadang-kadang orang dapat faham. Kadang-kadang sebab aku kalau ucap sahabat, kalau jadi laju sih kalau bercakap begitu. Kau tahu lah Kang. Macam mana juga kita kalau sahabat ni, kalau macam kita bercakap memang laju begitu tapi orang faham. Tapi kalau di sini kalau ucap laju bukan orang faham semua apa kita cakap. Kadang-kadang perkataan kita tu macam lain dengan orang. Kadang-kadang pengalaman orang lain cakap kita cakap kan. Orang boleh faham tu. Kan. Nah tu tak semua faham. Baik aku cakap ni je. Kan. Itulah kadang-kadang kalau ucap Melayu kan kadang-kadang kalau ucap apa aku ucap dan so kalau faham. Macam mana ucap memang aku ucap begini kan kadang-kadang ada dunia kadang-kadang ini salah kadang-kadang salah faham. Macam susah kan mengucapkan sabar dengan orang kan besar orang yang just blur. Kau faham kau blur yang tiba-tiba macam yang itu apa ucap ni aku nak faham dia kau apa yang ucap. Faham kau begitu? Faham tak? Allah tiba. Mau dengar aku rap kah? Aku pandai rap beb. Aku pandai rap. Tengok ya. Beatbox rap. Salah. Beat rap. Rap satu kali. Kau jangan cabar no. Aku daus baju bibirku memang besar bawah 12 kilo atas 18 kilo. Ini dari hasil genetik bapakku. Bapakku kakinya saiz 18, memang besar kaki bapakku. Jangan cakap mamaku, dia punya hidung memang mancung. That's why aku mancung sikit-sikit tapi tidaklah tanpa mancung macam orang Arab. Sebab aku hanyalah orang Bugis yang datang dari Indonesia. Kau cakap aku ni orang kampung, but the fact is I can go to international. Kau cakap bibirku besar, that's why rezekiku besar, dahiku besar. Kau cakap diri kau orang bandar, tapi mana diri kau sekarang tak pernah nampak dekat atas. Daus baju on top, don't forget about it. I just wanna see la kau nak kalah kalau nak kami nak kasih on panika. On like a my night, ciki like a my night. Pipi kana, pupu night ka. Paman like a nakasin like a my guy. Let's go. I'm Daus Bajo, come from Okina, Batangan. Don't forget to follow me and subscribe my YouTube.
I got the ass or the average Spencer, you know, like a motherfucker, like a chocolate, like a money, like a tune, like a nini, like a nuna, like a mana, I know, like a shine, like a slay. Don't forget those baju. Oh yeah. Shishi la shishai la kumenan. Shishi la kola kala channel talanan. Wala na ko trabaho, istakala ka na si Albert 24 hour like a silo kalimampan. To the rainbow, like a fish cake, eat, chicken in the tender. Yeah. Tarigum, talakala, parigum, talati, lakapanim, parigum. Tira paragani like a man like a nay. Penny like an island panimano panica. Pemini like a pimi like a manakanaka. Daus bajo. Aku daus baju memang bangsa Bugis, tapi jangan fikir nampak macam orang kampung. Tapi kau fahamkah aku setiap semester dapat grade A dan aku dekan setiap semester. Kau cakap aku tak pandai. Kau cakap aku orang kampung. Kau cakap deres aku jelek. Kau cakap gigiku ompong. Kau cakap gigiku jongong. But the fact is you never know me. You never know me who I am, because I got 100k for 2 hours, 4 hours for selling a product. And see our level and you still like down. You still go to earth and I'm still on top because of my effort. And stop, please stop to judge me. You must know who I am and you know who I am. Bibirku besar, kenapalah bibirku besar, aku memang slay. Jadi kenapa? Kenapa kalau bibirku besar? Kadang dengan cakap dengan video mamakku dicakap yang ini aku memang bibirku besar. Jadi memang udah berapa pak kudu kerja kakiku berdua pancuan bibirku itu semua jadi dari bapakku dia nak pernah cakap bibirku besar memang bibirku besar gigiku jangan besar satu mereka boleh lawan. Harry boleh lawan tak? Harry boleh lawan tak? India, Korea, Thailand, Tagalog, Melayu, Sabahan, apa lagi tadi? Turki macam ada tu, tapi tak tahu lah yang 4 mana. Itu kalau kau suruh ulang balik tu memang tak boleh, Beb. Minta maaf cakap. Terima kasih Indi ni aku rasa. Thank you Indi. Geng, kalau kamu yang selalu masuk live ku kan, kamu kena tekan love orange ni, Beb, supaya kamu ada level dalam live ku. Macam sekarang ni level paling tinggi siapa ya? Sekejap ya aku tengok. Level paling tinggi super fans. Who is that? Paling top fan ku sekarang si Joanna. Lepas tu si Love My Baby. Oh wow, gitu. Tiara sudah subscribe ku kah? Iya, Tiara sudah subscribe ku kan, Beb? Super fans ni macam mana? Oh, ini subscribe kah? Oh, subscribe tu, Beb, kalau mau subscribe. Oh, Kak Rai subscribe. Kalau kamu subscribe kan ada nama kamu tertulis di siringku. Nama kamu. Tidur Daus. Oke, jap. Mamaku ni, aku rasa mamaku belum tidur. Tapi tidur sama mamaku ni. Ya, kejap. Mahal kah? Anduk bah. Kesian. You are my everything to me, all I need, because this is my last night with you. Hold me like a more
Just a friend, give me your memories. Aku tak ada beli luggage, babe. Besok lah. Tadi aku pergi beli. Kamu tahu di TRX? TRX aku pergi beli luggage. Kamu tahu berapa harganya? 7,000. Aku modalku, babe, 500 ke. Luggage sejak 7,000. Aku bilang, weh, apa aku mau belanja di Dubai nanti kalau 7,000 aku beli ini luggage. Weh, mahalnya, be. 7,000. Lepas aku pergi lagi satu kedai 18,000. Weh. Dia ucap, weh, mahalnya. Di TRX. Dia ucap, simpan dulu, tak mampu aku. Biasa aku mau pergi beli yang Remova kah? Iya. Pertama aku masuk Tumi. Lepas tu masuk di Remova. Tu. Gila. Bilang mahalnya. Tak payahlah. Aku kena cari kedai yang sesuai dengan poketku. Yang harga 300 ke, harga 200 ke. Das perlu tidur. Iya. Terima kasih ingatkan. Jam lepak. Alah, lepak kosong tak boleh lah. Pak Sen ada kan? Terima kasih Indi. Das makanlah mi. Mi apa? Rindulah best friend aku ni. Apalah kabar dia sekarang? Das nak notice? Boleh. Comelnya aku kan? Ini 2024. Tengok jamku tu masih sikit lagi, beb. Terima kasih, beb. Siapa lagi kita nak kenal Ini Imam. Nama dia Imam. Mak mau pesan tidur ya, kejap jam 2 kita tidur. Hai Imam. Hello. Where are you from? I'm from Malaysia. Malaysia. And you? Russia? Huh? Huh? Russia? Yes. Wow. Malaysia. Wow. Nice country. Thank you. The most powerful country. Indonesia too. It's very beautiful. I'm not from Indonesia. I'm from Malaysia. Malaysia. Wait. Malaysia. Это же Kuala Lumpur. Yes. Kuala Lumpur. I love you, Ted. Hard. It's all hard. It's very hard. Yes. Huh? Hard. It's как сказать, жарко. Hard. Hard. You? No. Your country. Hot. Oh, hot, panas. Yes. Hot. Oh, yes. So Nice. you want to play? Okay. One game. Okay. Your name? You can call me Daus. Daus. Nice to meet you. My name is Imam. Imam, are you Muslim? Yes. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikum assalam. MashaAllah. Imam. Yes. You know this, yeah. It's my name, passport, documents. not nickname TikTok. It's real name. Oh, wow. It's a beautiful name. Thank you. My viewers asking me to tell you that are you single or taken? I mean, so guys, he is available. You guys Single. you can follow him. Yeah, maybe. Now I'm following for you. It's a long time in TikTok.
What? Long time for TikTok? Only 2 years. 2 years. Oh. You? I'm 5 years. 5 years. Oh, and this is your second account, right? Yeah. What happened to your first account? First account, I'm not change, not send gifts. I see, I see. Yeah, I show you my second account on this. Yes, 2 million. 47 level, live pro. What are you doing? What are you doing? I mean, like, do you do some, like, specific This is a content? video and Oh, you always, like, send a gift to people, right? yeah. So that's why you got a lot of... I know more people. I know, you know Anggun, Yes, Anggun from Indonesia, Dinar right? Candy. Yes, Dinar Candy, It's my the friends, DJ one. a long time. Yes. Oh, I see. Marina, спасибо. Rose. This is my account and 4 months. 4 months. And then you got 65K. It was so fast. Неважно, спасибо всем, огромное спасибо. Thank you, everyone. Terima kasih. So do you been go to Indonesia before this? No, I Not want yet. this. I want to come in. More If people you- say me, please. If you won't come, anytime, welcome. Russia. Yeah. Moscow is very beautiful city. It's a big What? city, very beautiful city. Moscow. Moscow, yes. Moscow part of Russia. Yes. Oh, I see. Oh, do you know Khabib? You know the... Yes, Habib from Dagestan. It's my. Me too. Oh, you from there? Dagestan, yes. Yeah. Oh, I see. Wow. But I'm living in Moscow. I see. Wow. I know Habib. I'm really want to meet him. He living in Dubai. Oh, actually, 20. Tomorrow I will go Dubai. He living in Dubai, bro. Really? Habib live in Dubai, yes. Oh. Not Russian. Oh wow. I see. If you going Dubai, maybe you see him. Maybe, thank you. Femida, спасибо. Safari. Ya, dia ni pula hello, no? Kita pula gatal. Timido. Safari. Andy, thank you. Kita pula gatal kan, no? Memang kita harap blushing. Tidak. Your language, thank you. It's terima kasih. Yes, terima kasih. Tap the Yes. player. Team, Yes, tap the player. Yes. Yeah, I know. What are you doing for living? I mean, like, do you have a business or you have Yes, I specific... have business. My business is export. That's why you got a lot of money. Femida. Ya, geng, dia ada awet. Jangan macam-macam. Macam jangan Safari. Vika. gatal. Andy, thank you. San, thank you. Imam, Now, nice to meet you, my friend. We'll Nice to play meet you. next time. Respect you and your team. Thank Yes, you. respect you too. Welcome every time. Okay. Terima Bye, kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Blushingnya aku. Okay. Andy, terima kasih ya. Geng saja, geng. Aku mau kenal orang.
Daus, apa perasaan Daus when netizen kata Ikmal try hard untuk follow Daus? No? Aku tak nampak pun Ikmal follow aku. Aku tak nampak pun Ikmal nak tiru-tiru aku. No, sebab Ikmal dia ada karakter dia sendiri. And we are best friend, okay? Ikmal dia ada karakter dia sendiri dan aku ada karakter aku sendiri. Dan Ikmal dia ada cara dia sendiri untuk buat orang dia boleh interact dengan orang. And then dia boleh interact dengan audience. Okay? Cuma persamaan aku dengan Ikmal, kita orang gila. Gila tapi still menjaga. Faham tak? Gitu. Okay? Dan aku harap kamu support lah batch 2. Okay? Jangan banding-bandingkan, beb. Jangan banding-bandingkan, okay? Support cak dorang. Siapa yang mau support? Kalau kamu tak support batch 2, bermakna macam kamu tak support AI team lah. Betul, support lah, bah. Okay? Dorang baru hidupkan engine, beb. Belum panas lagi. Ya? Okay je lah. Batch 2 sangat best. Beratlah dah studio cukup baik, bang. 2.5 kita in live, ya? Geng, besok aku live dengan Kubremi. Jangan lupa tidur. Okay, baik. Jam 2.30. Okay, baik. Besok aku live dengan Kubremi, dengan Sally. Kita orang jual foundation. Apa nama itu yang cushion? Kita jual cushion. Kau nak packing kak? Kejap lagi lah. Apa tu di belakang? Aina ada sekali? Tak ada. Kita orang tak boleh satu frame. Kita orang tak boleh satu frame sama-sama. Sebab itu rules dia. Faham? Sebab itulah, beb. Sekarang ni kita tak boleh nak selalu itulah aku tak boleh ni. Itulah kena jagalah. Fikir lagi dah bosan. Apa aku mau buat ya? Banyaknya masuk. Okay, cuba kita random Syah invite orang, ya. Daus bosan baku. Jadi kau mau buat apa, beb? Rindu kau, Daus? Mat Daniel. Bus. It was so cute. Thank you, Juan. Juan? Thank you, Juan. Itu kesian. Orang jual bandel Oh, tak ada. Tak ada. Kenapa malu-malu tudung merah? Kenapa malu-malu kau pakai baju KRS Tak. Sebab minat. Oh, sangka dia pakai baju KRS. Taklah baju kencut. Nak tanya boleh? Boleh. Korang tak pernah teh? Penat sebab? Tak pernah cantik hari-hari? Tak boleh lah. Tak boleh. Borak lah bodoh. Jangan. Cara je. Ingatlah. Tudung hitam. Cuba tengok belakang apa? Ya. Toleh belakang jap. Bukan tengok dari sebelah sini. Ambil macam gini. Belakang kau, belakang baju kau. Cuba begini. Oh, manusia. Aku sangka tadi bidadari bersayap. So random. Ya. Mina Asus lah. Terima kasih. Tiba. Gatalnya. Borak apa? Borak kacip. Duh, gatal. Gatal sebab apa pula? Aduh. Habislah tak boleh. Yelah, Wak.
Jangan tidur ya. Jangan tidur. Jangan lupa tidur ya. Baik. Jaga diri, jaga kesehatan. Kirim salam mak ayah ya. Baik. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Gila juga Daus ni. Gitu Syabib modalku. Aku nak pandai pick up line orang ni. Sebab aku rasa kalau aku pick up line orang kan apa? Sebab kalau aku pick up line orang aku rasa macam lucu. Ini siapa pula? Sorry. Tak invite ku orang orang Melayu ke tu kan, tapi malu aku. Malunya. Allah. Banyaknya. Sakit emang jalan tutup. Mana ada tutup? Lagi pagi baru tutup. Assalamualaikum. Salam Daus. Orang mana? Orang Johor bah. Sangka orang rumah. Aina jawab. Apa orang rumah, kita sama Daus, kita sama. Sama apa? Ada juga tuh belalainya Daus. Oh, aku sangka sama apa. Mana Daus? Sini di KL. Asus. Aku penat bah. Penat apa bah? Penat tunggu kau. Aina jawab. Daus. Apa? Apanya? Apa? Kenapa enggak tidur Daus? Belum lagi. Mau sleep call kan? Dengan kau? Di mana Daus? Di KL kan siapa? Di KL. Oh di KL. Habis sudah blushing sudah Daus ni. Kau orang apa? Kau orang Johor Orang Johor. Bukan orang Sabah. Bukan. Kawanku jak ramai Sabah. Oh ya kah? Ya Daus. Iya Yelah tapi aku bagi tahu mak kau gatal. gatal apa baju? Gatal gua ni? Fikim. Gatal. Malu bahasa Inggeris jak ni. Aku sudah beli tadi. Apa? Aku sudah beli tadi. Beli apa? Beli cincin kawin kita. Jadi dicabut kan yang ni? Yang ni dicabut? Tu getah kah tu? Bukan bah. Okey. Gini. Kau sarungkan aku yang ini, aku sarungkan kau yang ini. Pening sudah jam berapa? Oh jam 2. Patutlah sudah begini. Yalah, salam kenal Fik. Salam kenal Daus. Jaga diri, kirim salam mak ayah ya. Baik sama juga kau. Terima kasih Daus. Baik. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bi. Beb. Mana mau keluar? Kejap. Mau keluar sudah sampai hati. Belum. Saya jajak mau cakap yang jaga mata, jaga hati, jaga hidung, dahi, dagu, telinga, kaki. Mata jaga hati, jangan cari lain lagi. Yalah. Bye-bye yo. Bye Daus. Bye you. Bye. Bye-bye.
Dan je. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh keluar sudah? Boleh. Tidurlah, janganlah berlewat. Mau kerja lagi. Yalah, mau tidur lah ni Bi. Kejap lagi lah. Jangan lewat nanti. Okay. Janji jam 2:30. Janji ya. Hmm. Janji. Jangan lewat. Bye. Bye. Ini user babe, tiada punya view. Kita cakap kita random ya. Sorry lah tahu kalau mak korang gatal sikit subuh-subuh ni. Tahu lah mak korang ni pula single mom. Mak korang dah lama single no. Anak-anak kena faham Bagilah mak can sikit. Dalam beberapa 10 minit nak tidur ni, bagilah mak korang menggatal kejap. Takkan anak-anak je boleh, mak tak boleh. Lah, sampai hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mil sampai hati tak nak cakap dengan kita. Mil sampai hati Mil buat I macam tu. Tak pernah ada orang buat macam tu dengan I. Sampai hati buat macam tu. I dah lah single mom. I dah lah senggugut sekarang ni. You buat I macam tu sampai hati you. Tak kesian ke I perempuan yang single mom? I tak ada siapa-siapa. I tak ada siapa-siapa. Sampai hati macam ni. Macam gampang pula mana. Hebatkan mak korang menangis. Hebatkan mak korang Hebatkan mak korang ni berlakon. Macam-macam mak korang ni pernah menang ni anugerah juara lagu kategori paling hau. Aku kencing. Geng, aku rasa aku kena kencing, geng. Sekejap ya. Begitulah dulu. Kini tinggal kenangan yang tak boleh ku lupakan. Bunyi apa tu? Bunyi air? Bila off? 2.5 6 minit lagi. Okay, 6 minit kita mak kena cari yang betul-betul. 1, 2 cari yang betul-betul no. 1, 2, 3.
Ih, Dausnya. Hai. Hai Daus, Assalamualaikum. Salam. Sihat tak? Hah? Kamunya sihat? Alhamdulillah sihat. Awak apa khabar? Khabar baik. Aku malu lah. Dah lah, bye-bye Daus. Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya mak lagi nak keluar cepat nok. Tapi mak kena jaga hati dia. I tak nak lah. Mak korang ni tak nak lah nampak macam seorang perempuan yang mensia-siakan seorang lelaki. I tak nak jadi macam bekas bapak korang. Kenapa? Oh ya bang, itu dengar ya bang. Baik. Abang duduk mana? Kel. Oh yang ni. Korang berenang ya? IT ni. Dok. Ya. Okey. Yelah, jaga diri. Ya. Is. Mak tolong, mak aku kena culi. Lantak engkau lah nak. Assalamualaikum. Salam Is. Di mana kau? Di KL lagi? Iya. Oh. Jadi bila kau balik sana? Sabah? Tanggal ni. Tak tahu lagi beb. Kalau mau tanya boleh kah? Cuma mau tanya pendapat siap lah. Apa? Baru-baru ni aku dibuang kerja. Kiranya aku ni ditamatkan kontrak. Jadi kan bila aku ditamat kontrak dalam masa last minute. 1 minggu. Okay. Lepas tu sebelum ni aku pernah hantar surat resign. Jadi bos tak terima. Dia bilangnya awal lagi, maksudnya macam dia pujuk aku lah. Jadi bila dia pujuk tu macam aku ni termakan dia punya pujukan. So aku tarik balik dia punya surat. Bila sudah aku tarik surat resign tu, tiba-tiba 6 bulan sudah aku kerja, dia bagi dia cakap dengan aku tak boleh sambung kontrakku. Kerja di mana? Lotus. Semenanjung lah. Iya, Semenanjung aku. Oh, tiba-tiba dia berhenti kau? Iya, dia berhentikan aku. Kiranya sekarang ni kan alasan? Alasannya tak kukuh. Alasannya dia cakap attendant. Tapi tak tahulah attendant tu pun cari pada mana. Salam. Oh. Okey. Nak pergi pejabat buruh? Jadi sebab aku fikir kalau macam aku pergi pejabat buruh kan, takut nanti aku dipersalahkan balik. Kenapa pula? Macam tak was-was bah pergi sana. Taklah, kalau kau rasa kau betul, kau pilih pejabat buruh dan pejabat buruh akan minta semua. Ada offer letter ke? Ada. Sebab hari tu kan dia janji dengan aku. Dia bilang mau permanentkan aku. Tiba-tiba sejak dia berhentikan aku. Itulah aku macam mau tanyalah kan dengan diorang semua ni. Macam mana pendapat korang? Ada payslip kah? Ada juga payslip aku. Cumanya sekarang ni kan aku fikir gaji aku esok lusa takut tak masuk. Sebab itulah kau kena pergi pejabat buruh.
At least orang boleh bagi tahu sama ada side kau ni betul atau tidak. Kalau memang betul, apa tindakan yang kau boleh buat. Gitu je. Oh, faham. Dan satu lagi bagi aku, orang kena bayar gaji kau sebab kau kan bekerja sebelum ni dan kau perlu bayar. Lepas kau dah, maksudnya bayarlah waktu kau bekerja. Mana waktu-waktu yang kau tak kerja yang sekarang dah berhenti ni, yang tak payah bayar. Iya, sepatutnya kan dia akan bagi surat notis 1 bulan kan sebelum kita berhenti. Ini tidak, dia bagi aku 1 minggu saja suruh cari kerja lain. Ya kah? Iya. Oh. Terasa bah aku. Jadi sekarang kau nak kerja sah? Iya, sudah aku balik kampung sekarang ni. Tapi kampungku di Kedah. Aku orang Semenanjung. Kenapa kau pada cakap Sabah? Ramai juga kawanku orang Sabah. Hai Daus, nanti saya. Hai Beb. Syed Amir. Sebab dulu kan aku pernah juga apply AI team. Tapi macam tak confident bah. Oh. Faham. Iya, kadang-kadang kan sebab iyalah kan kita ni perlu Tu nampak tu. Apa? Ayat Lee tu dia cakap pergi pejabat buruh, nanti kalau tak tahu PM dia nanti dia tolong kamu. Dia polis tu. Iya, kejap. Okey, sudah aku follow. Tak boleh follow dia. Kenapa? Kau screenshot dulu, nanti kau DM dia. Okey. Sebab iyalah kan kita ni sudahlah anak yatim kan. Jadi maulah jaga family ku. Aku ni orang kata 6 tahun lebih sudah aku HR tu HR ada. HR boleh juga Bani mau tanya dia kan. Kejap, mana dia? Awas tidur ya. Jam 2.40 Beb, janji 2.40. Sebab iyalah 6 tahun lebih sudah aku di merantau kan. Adik-adikku pun sebab orang kata aku kerja ni kan untuk adik-adik aku sejak kan. Jadi macam tak baguslah kalau orang buat begitu. Faham. Lotus mana Mutiara? Tak apalah, nanti kau aturlah baik-baik. Itulah. Kadang terfikir juga bah, di mana lagi salahku? Kau tiada buat kesalahan kah? I mean macam Nah, sebelum ni aku pernah buat live di cashier shop. Iyalah kan tak pernah aku tahu begitu. Lepas tu tiba-tiba dapat tahu dengan HQ. Dia bilang Lotus siapa. Lepas tu managerku cakap lah Lotus Mutiara. Jadi diorang macam mau surat lah daripada aku. Jadi sudah aku buat surat, aku buat memohon maaf, aku buat segala-gala apa yang diorang mau. Mas contohnya, iyalah kita ni salah, so aku mengaku itu memang salah aku bilang. Jadi dah payahlah sampai begitu sekali kan. Lepas tu iya bah, memang aku sakit kan sebelum ni aku demam apa orang panggil demam campak apa orang panggil ya? chicken pox. Chicken pox. Lepas tu dengan kayap. Jadi disuruhnya aku masuk kerja dengan sakit-sakitnya begitu. Jadi macam tak boleh lah aku terima kan. Lepas tu alasannya disebabkan aku selalu MC. Faham. Iyalah kan, sebab aku kan ada surat klinik, surat hospital. Jadi macam diorang ni tak boleh terima apa yang aku cakap. Orang manis ada diam aku pasal apa macam mana faham. Tak apalah, nanti kau atur baik-baik dulu, okey? Itulah tu. Kadang macam iyalah bang, menangis juga aku hari-hari ni sebab terfikir kan adik-adikku lagi mau makan, mau sekolah. Faham. Sebab iyalah kan kita ni berusaha kan untuk adik-adik. Nanti dah baca Syak ya. Okey, jap saya screenshot jap. Okey. Apa-apa pun saya selalu kira baik. Thank you Syak. Okey, apa-apa pun aku doakan semoga urusan kau settle. Sementara ni apa yang kau kena buat adalah try untuk cari kerja baru, okey? Iya, betul.
try untuk cari kerja baru. Apply je mana-mana tempat. Mana yang kau rasa terima, mana yang terima kau. Contoh, kau apply 5 tempat. And then ada macam 2 tempat yang terima kau. And kau tengoklah bah. Kau try untuk consider which one tempat yang better untuk kau. Iya, sebab sekarang ni kan aku fikir sebab sekarang ni aku di Kedah, balik rumah family ku di sini, mak saudara ku. Jadi aku fikir 29 hari bulan tu aku mau balik ke sana. Sebab 31 hari bulan tu macam aku mau fikir buat kenduri tahlil untuk mamakku. Jadi sekarang ni macam mencarilah duitku lagi kan untuk adik-adik aku lagi, macam begitulah. Lepas tu dalam 1 hari bulan tu baru aku cari kerja baru. Kenapa Jak cari kerja awal Jak? At least kalau kau cari kerja awal, sebelum tanggal 1 tu orang akan panggil kau masuk. Maksudnya cari kerja sebelum tanggal 1 gitu. Sebab kalau kau cari kerja tanggal 1, nanti orang suruh masuk bulan depan lagi dah lama. Untuk masa ni kau cari kerja, mesti orang akan suruh kau masuk tanggal 1 ataupun awal bulan. Jadi adalah backup kau sikit. Sekarang ni kan aku tengah tunggu Rosamat tu kan dia ada mau pakai pekerja kan dekat Jekyll KL sana tu. Jadi dia bilang 29 ke 30, tanggal 30 kali baru dia panggil orang untuk interview. Faham. Sebab harapanku macam dekat situ sejak lah, sebab dia kan 24 jam satu, jadi dia mau buka cawangan yang baru. Faham. Masuk Lotus, saya ni bekas pekerja Lotus, jadi dibuang. Orang Oren, coba jap, apa nama TikTok dia tadi? Oren Oren manis. Ani. Kalau kau masih di KL kan, aku mau bagi nasi kukus family ku. Family mu ada bisnes? Iya, mak saudara ku ada bisnesnya. Di mana? Di Seri Kembangan. Oh ya kah? Sebelum ni sudah lama aku mau bagi, tapi belum sampai kesampaian kan, maksudnya macam belum ada rezeki ku lagi mau bagi dengan orang. Kalau kau masih ada lagi di KL, bolehlah aku bagi dengan kau, bagi rasa. Tu datang Langkawi kerja sama aku sedang cari pekerja. Siapa? Tu FR. Kerja. Datanglah kau kerja sama aku sedang cari. Boleh ni, tapi saya seorang Kedah ni. Aduh. Itulah, so, aku fikir sekarang kan kalau di KL kan banyak komitmenku, barang mahal, jadi macam aku ni mau balik Kedah. Jadi kau mau kerja di Kedah? Yang tahun depan aku fikir mau balik Kedah. Sekarang ni aku habiskan aku punya kontrak bilik sewa tu kan, dia 1 tahun. Jadi habis je kontrak sana tu, terus aku balik Kedah lah. Faham. Dan yalah Pak, semoga urusan kau selesai. InsyaAllah. Terima kasih. Thank you Cinta. Dan semoga kau dapat kerja cepat-cepat. Itulah, kalau fikir kan aku mau bagi nasi kukus tu sama kau. Tak apa, nanti dulu. Kalau serius boleh DM and send your resume itu, FR cakap. Kalau serius okay, boleh. Okay, baik. Thank you. Okay, thank you Daus, thank you guys semua. Terima kasih. Sama-sama. Semoga dimudahkan segala urusan Daus, balik elok. Amin. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Salam.
Kejap, tak boleh keluar ni. Macam mana? Pergi lobby. Tekan G, terus pergi lobby ground floor. Kau ada parking kereta dekat basement ni. Thank you. Ayat Li. Tadi kan kamu nampak kan aku bawa Wana, thank you, bawa baju banyak-banyak tu mau cuci. Ndak tercuci baju tu. Ndak tercuci baju, beb. Kau rasa? Handsome gila kalau serius lah. Ndak tercuci sebab tak tahu di mana. Sebab tadi kita orang pergi ni mencari luggage. Lepas tu rupanya lama. Jadi lagi pun aku segan mau bercakap dengan si Azim. Jadi macam begitulah. Sini aku cuci haus. Tak ya beb, ada boxerku. Boxerku pula warna pink, ada bunga-bunga kuning. Ada bunga-bunga kuning. Tak payahlah beb, terisau aku. Geng, kalau kita end live jam 3 boleh? Nak tidur dah ni, tapi jam 3 boleh tak? Jam 3, okey, janji jam 3. Jam 3 boleh? Macam biasa baru cerita. Jam 3. Tak payah jam 4, jam 3 boleh kan? Aku mau pergi beli potong kuku. Di mana ya potong kuku sama gunting? Gunting untuk ini. Kumis sama bulu hidung. Bulu hidungku kan tak ada perasan di cermin restoran. Tak aku senyum begini. Tak ada sudah terkeluar satu bulu-bulu hidungku. Ayo, macam kaki lipas terkeluar begini. Busy, thank you. Faham kan macam berkaki lipas terkeluar begini? Macam yang ayo, takut aku. Pergilah barber. DIY. Oh ya, DIY kan. Beli yang gunting potongan itu kan, potong ketam, potong udang.